So guys, selamat pagi. So hari ni aku keluar sikit. Macam selalu keluar kat dalam, tak ada presentation. Bismillah. Okay, hari ni aku nak lalu Suka. Malam apa hari tu aku balik lalu Suka. So jalan clear, cuma dia a bit bumpy lah, gede-gede. Dekat area office aku tu ada kedai big bike lah. Aku nak tegangkan rantai. Aku tak tahu tayar aku memang gila ke sebab ada bocor. Aku rasa itu lepas servis itu angin elok je. Dan ni semenjak 2-3 hari ni 33 PSI bila on kunci merah. Ni memanglah nanti dia panas dia akan naik balik. Average bila hot tire aku dalam 37 selalu dia naik. So standard balik lah. Cuma aku tak tahu dia kurang angin sebab apa. Meter minyak dia. Betul aku sokong apa yang siapa? ZMV memang vlog dia cakap meter minyak dia tak percaya. Memang betul lah. Kau on kejap dia 287. Semalam aku lepas isi minyak. So lepas isi dia keluar 202. Lepas 202 tu jalan jauh ke dah nak sampai kat rumah daripada Petro Nukir Perdana tu. Sampai kat rumah baru naik 387. Now 287 pula. Aku tak tahu perjalanan aku dah menjauh sampai 107 meter ke apa. Oh, Scalpel. Yuk ni one of the dreamers bike lah. So bila aku dah boleh sustain aku punya credit score semua, aku akan clear LCD. Dapat super duke dalam ni dah ok lah. Sebab aku memang nak buat untuk yang daily motor naked kan. Memang sedap juga. Sebab aku starting daripada motard. So bila naked ni ataupun dengan motor yang basically type of motard punya style ni memang aku punya style lah. Yang satu sebab aku tinggi. Naked memang syahdu. Memang different build lah. Different build, different style. So, kalau kau dah kena motard macam NAS G-string lah. Daripada Scalpel pun dia tukar ambil SMC 690. 690 tu pun one of the list juga tu. Kalau dapat tu syahdu je. And PSI tayar aku tak naik-naik. Tayar pancit je.
37 degree cold tire lagi. So tak boleh nak melayan sangat ha. Jalan pun basah, hujan non stop. And the biggest issue motor ni, aku tahu budak-budak ni beritahu lah, diorang tukar tayar selain brand yang kilang bagi, dia punya temperature reading tayar dengan PSI dia tak detect. So aku tak tahu, sebab aku pun tak tukar tayar lagi. Tayar aku bunga masih melekat lagi. After 3-4 kali naik genting nanti kita tengok kalau aku dah tukar tayar. So kalau aku dah tukar tayar, kita tengok dia punya selesa macam mana. Dan 1 degree. Hari ni memang aku dah cepat sikit, so korang akan nampak aku perambat sikit. Semalam aku dah lalu lusuk, tapi aku tak pulas lah sebab ada bag kamera di belakang aku. Berat lah bag tu, so dia counter dengan angin. So for today memang aku pakai waist bag je. So tengok jalan bumpy dia, aku boleh handle lah untuk motor ni. Hai, kau ni pakcik, lepas lah. Nampak scary gila siut jenis macam ni. Aku memang nak je tukar side mirror dia ni, tapi itulah sebab ya, kalau warranty, kalau kau usik wiring memang senang gila void lah. So aku tak nak benda tu. So for now aku maintain je. Maybe aku tambah aksesori daripada Mototron je, macam handlebar punya T ni, apa tu, handlebar, footrest. Lepas tu tempat yang selalu crack. Biggest issue CF Moto 675 ni, tak tahu NK ada problem ke tak. Setakat ni dalam grup 675SR, dia orang bagi tahu crack dekat nut untuk ketatkan tayar belakang. Nut tayar belakang senang cakap, usually dia orang bila dia orang ketatkan rantai, dia memang kena ikut dia punya spek 90 Nm of torque tu. Betul 90 Nm torque, kena pakai torque wrench lah. Okay, kosong ni. Cakap work from home, tapi apa yang melekat ni siut? Aku rasa lagi banyak daripada semalam ni.
panjang. Game chong. Work from home macam tak je. Panjang tu. Selalu dah 2-3 hari ni aku naik tak ada lah panjang sampai kat selekor pertama tu. Bawa jauh je. Selalu sini je yang melekat. Sebab ni ada simpang masuk susun masuk. Semalam ramai MC kot, Monday Blues. So hari ni semua dah working days. So dah tak ada Monday Blues. So kena masuk kerja. Dalam basah, so aku tak boleh nak melayan hari ni. Ya. Tapi much better daripada MR2 sebab MR2 lalu atas Ampang tu kena main brake selalu tiap masa lah, senang cakap. Aku setting sama, aku tak ada ubah apa-apa. Betul tak bagi can lah siap.
Saya ingat lagi. Aduh.